Warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng kebun, mana kebun. Geng ayam. Mana kita ada satu lagi geng itik. So itu dipanggil itik telur tuan-tuan dan puan-puan. Okey, walaupun kategori rumah mereka belum siap. Biasalah kan banglo guna construction memang power punya. Kategori apa ni orang panggil kolam berenang yang memang kelas. Memang kelas gila lah untuk dia orang. So cerita dia tentang itik, dia memang memerlukan satu benda, iaitu air. So dia orang memang suka dengan air. Jadi terpaksalah kita buat air. So dapatlah dia orang berkongsi dengan ayam-ayam ini. So mungkin dia orang nak buat ni, orang panggil kuat lentang, ikut pandai dia orang lah. So ni cerita tentang ayam-ayam yang ada, yang mula membesar dengan jayanya, dan ikuti dengan itik telur yang bakal membesar dengan jayanya. Jadi selamat beraktivitas untuk anda semua. Tak kisahlah korang nak beli apa, nak tanam apa, tiada paksaan dalam kategori untuk anda semua beraktivitas. Jadi selamat beraktivitas. Good luck brother and sister.